Sekarang mana Mikael? Mikael, Mariam, calm down. Calm down. Semua pihak pun sedang berusaha untuk cari Mikael. Calm down. Suruh bertenang macam mana? Tante, korang sorok dia kan? Tak nak bagi jumpa dia kan? Mariam, you ni macam polis pula ya? Ha? Boleh tahu plan semua orang? Kalau you mungkinlah ada niat nak colik Mikael tu. Dah berjuta kali dah cakap, Mah. Memang perempuan ni gila pun. Sengaja nak tuduh keluarga kita. Bella, dah. Enough. Stop it. Apa sayang? Dah. Enough. Stop it. Okay? Silap-silap. Dia dah bunuh dah pun budak tu. Saja nak kenakan keluarga kita. Kau hajarlah kau ni kan? Ha? Bab anak aku je sentuh tau. Mariam, Aku sangat mati sebab anak aku tau. Calm down. Mariam. Kenapa? Nak pukul aku? Nak belasah aku? Depan suami aku, depan mak mentua aku? Buatlah. Tak berani? Dah, Bella. Enough. Okay. Alright. No. Hey! Bella! Aku tak berani. Kenapa? Stop it! Bella! Jangan campur aku dah. Mariam, kenapa dia? Sorry, okay? Are you okay? Tak apa, sayang. Biar saya jawab. Perempuan gila ni datang sini tuduh-tuduh kita orang ni kenapa?